komen sedikit cukup tentang isu Zara yang viral semalam kemarin. Okey. Status dia macam mana? Selepas saja sesi ini, saya ada satu lagi perbincangan dengan kelompok NGO, kelompok orang sumber daripada tempat kejadian, tapi dia berada di Kuala Lumpur. Saya baru pulang daripada Sabah semalam. Selepas perbincangan itu, kita akan mendedahkan satu benda yang besar. Saya saya sendiri terkejut bagaimana penglibatan orang yang ada kuasa dalam bidang mengaitkan terkait pula orang yang berjawatan menteri dan sebagainya. Baru saya memahami, selama ni saya tertanya-tanya kenapa sangat complicated kes ini, kan? Kenapa perlu diselindungkan, kenapa perlu disulitkan sampai gag order menyeluruh kepada seluruh negara. InsyaAllah orang Sabah, orang Malaysia kena faham kes Zara ini bukan sekadar kes buli. Paling penting ialah kes Zara ni ialah pelaksanaan Undang-Undang 2 Darjat. Orang yang ada kuasa, orang yang rapat dengan kekuasaan dilindungi, dan tetapi nyawa rakyat biasa marhain tidak ada nilai pada penguasa. Isu komen